ada kalanya fardu dan ada kalanya sunat. Jadi maknanya segala tuntutan awamir dibagi dua. Bila perintah saja dibagi dua. Sebab itu dalam Quran atau dalam hadis-hadis Nabi SAW, bila datang arahan, maka serah kepada siapa? Kepada mujtahid. Apa makna arahan? Maksud dia arahan tu sama ada wajib atau sunat. Jadi kita tak tahu nak letak taraf dia tu. Ya, yang disuruh. Bila suruh dia pecah dua. Ya, sama ada kalau suruh tu wajib, apa makna dia? Ya, makna wajib apa? Dari segi usul fiqh. Ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarkih. Barang yang diberi pahala yang besar apabila kita laksanakan, dan diazab dahsyat di akhirat apabila kita tinggalkan. Itu dia panggil wajib. Itu mana arahan ada dua. Satu arahan yang putus, buat besar pahala dia, tak buat besar azab dia. Satu lagi arahan juga tapi tak putus, dia panggil ma yusabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarkih. Benda yang diberi pahala yang besar bila kita buat dan tidak diazab kalau ditinggalkan. Itu beza dua. Jadi benda yang disuruh tu ada dua bagi. Begitu juga benda larangan. Ada larangan yang putus, jadi muharramat, benda yang haramkan. Ma yusabu ala tarkih, ya, ma yusabu ala tarki wa yu'aqabu ala fi'li. Dia terbalik. Barang yang diberikan pahala yang besar bila kita tinggalkan. Itu minal ma'asi, benda-benda maksiat dan kemungkaran. Ya, wa yu'aqabu ala fi'li, dan diazab bila kita kerjakan. Itu maknanya arahan qat'i, putus. Kalau arahan tak putus, larangan tak putus. Ma yusabu ala fi'li, ma yusabu ala tarki, wa la yu'aqabu ala tarki, ala fi'li. Barang dia beri pahala besar bila kita tinggal, ya, dan tapi tak diazab kalau kita buat. Itu makna benda makruh. Jadi ada pun ahlillah jalan di bawah para Rasul di makam dia taraki, dia naik je. Ya, sentiasa naik tak turun. Kita ni pula naik sikit, turun banyak, naik 2 inci, turun 20 kaki. So naik sikit, dia turun bawah. Ya, dan tiap-tiap perkara ini dia membawa kepada apa? Ziyadatun nur. Bila kita buat cantik, yang disuruh kita buat, dilarang kita tinggal, nur qalbi itu akan terang, makin terang sinaran dia itu, nur ibadah. Ya, baliknya kalau berlaku sebaliknya, lawan nur zulmah. Yang disuruh tak buat, degil. Yang dilarang pula dibuat, maka hati itu makin gelap, makin gelap, makin gelap. Ya, bimbang-bimbang takut mati tak ada iman. Wala'ayazubillah. Ya, sebab itu kita kena jaga. Sebab agama itu dipecahkan dua saja. Ad-dinu syatran fi'lul ma'murat wa tarkil manhiyat. Mana agama dipecah dua. Buat disuruh, tinggal dilarang. Itu maknanya. Persoalan dia, macam mana kita nak buat yang Tuhan suruh, macam mana nak tinggal yang Tuhan larang kalau tidak ada ilmu. Ya, tak ada ilmu nak tahu macam mana nak buat. Yang wajib apa tak tahu, sunat apa wajib tak tahu, saya tak tahu. Habis yang ada. Ya, sebab ilmu nur dia pertama. Ya, ilmu tu ialah nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ilmu Tuhan dia tak tunjuk pada orang buat maksiat, mana bertentang tu. Mana ilmu tu nur. Ya, sebab tu Imam Syafi'i kata apa? Ya, Imam Syafi'i menyatakan dalam satu ungkapan dia, barang siapa man fata ta'lim al-ilmi waqta syababih fakabbir alaihi arba'an wafati. Wallahi hayatul fata bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la i'tibari zati. Itu kata imam kita, imam mazhab kita Asy-Syafi'i, mazhab kita Imam Syafi'i, Muhammad ibn Idris radhiyallahu anhu. Dia kata apa situ? Man fata ta'lim, barang siapa yang luput menimba ilmu, memasukkan nur ilmu di dalam kalbi dia, dia lalai atas dunia. Dia tak tahu matlamat hidup dia, dia tak tahu dari mana dia datang, di mana dia sekarang, ke mana nak pergi lepas ni. Dia tak tahu, sebab dia telah dihanyutkan oleh kegelapan zulmat, kegelapan kejahilan, kegelapan maksiat, mungkar, itu semua habis hanyut. Maka kalau itu taraf dia, Imam Syafi'i kita kata fakabbir alaihi arba'an wafati. Engkau takbirkan dia 4 takbir kena matinya. Orang tu sama macam mayat. Orang yang tidak meletakkan cahaya ilmu dalam kalbi dia, orang tu standard dia macam mayat, macam bangkai, apa tak guna. Ya, mayat kalau kita balik dia juga kan. Ya, orang mandikan mayat,
Kalau kita pusing kanan, pusing kanan, pusing kiri, kita tonggeng dia, kita tonggeng kan. Kalau mayat tertonggeng, bangun kita bongkar lagi. Mayat tak ada apa, tak ada kekuatan. Sebab tu kalau tidak ada ilmu, taraf dia Imam Syafi'i tak sama kau dengan bangkai. Maka Imam Syafi'i bersumpah, wallahi hayatul fata bil ilmi wat tuqah. Demi Allah, hidup pemuda tu dan hidup semua kita ni bil ilmi, dengan ada ilmu wat tuqah. Sebab tu kita syukur kepada Ta'ala, banyak syukur Ta'ala beri kita buka, bukan kita buka, bukan guru buka, yang buka ialah Allah. Ya Fattah, Ya Wahhab, dia yang membuka kalbi insan. Terasa nak cari ilmu, rasa nak cari kejar sana kejar sini. Sebab ilmu tu talab, Nabi suruh talabul ilmi, tuntut cari, bukan ilmu cari kita. Sebab Imam Azhar dia bila orang raja-raja waktu mengajar, dia kata ilmu cari kau ke kau cari ilmu ini. Walau kau anak sultan ke nak datang beranji, datang kat aku, bukan aku jumpa kau ini. Tu standard ilmu kan. Jadi maknanya apa? Bila diberikan ilmu tu, Masya Allah, nikmat besar, tidak ada lagi nikmat lebih besar tu. Dua perkara ni. Tu kita syukur kepada Ta'ala, Tuhan yang bukakan kalbi kita, rasa seronok, rasa besar dan tuntutan ilmu ni kita cari. Sebab Rasulullah dah beri satu guideline kata kita, man ahabba an yanzura ila mutaqa illahi minan nari falyanzur ila muta'allim wal mustami'in al-hadisah. Barang siapa yang kasih nak tengok wajah-wajah, muka-muka yang bakal dilepaskan daripada sentuhan azab neraka. Siapa dia? Tu ahli ilmi, orang yang mengajar, orang yang belajar, yang mendengar semua. Itu termasuk orang yang dikasihi Allah. Sebab dengan ada ilmu ada nur. Tonton bunyi tak, kalau saya buat kereta ni kan, saya start kereta masuk gear naik, api tak buka bunyi, lalu seleko bahau macam salam terkejut lah ada orang mampu itu. Masuk gear, lampu jangan buka. Malam ni kita tak buka lampu. Macam, kau jalan dah seorang. Kalau naik kereta pun kita tak berani, tak ada nur, tak ada cahaya, macam mana nak berjalan umur kita ni? Akhir zaman ni tuan-tuan, apabila Rasulullah SAW sifatkan kemusnahan, kedahsyatan, lintang pukang manusia akhir zaman ni, sahabat Nabi itu yang Allah, ya Rasul kata, ashabi kan nujum wi ayyi muqtadaitum ihtadaitum, sahabatku seperti bintang di langit, kau ambil mana satu kau akan selamat. Sahabat yang hebat tu minta doa, ya Rasulullah, tolonglah doakan agar kami tak berjumpa zaman yang kau sifatkan itu. Sekarang kita duduk zaman ni, zaman tunggang langgang, masuk parit, masuk macam-macam dan rasa macam-macam inilah. Tuan-tuan tengok sendirilah, dengan pahaman dengan pembawakan dengan macam-macam ini. Dia nak cukupkan 73 puak kan? Nabi sebut dalam hadis sahih, kulluhum finnar ila firqatin wahidah, semua tu terkejut neraka jahanam Nabi itu, melainkan satu puak aja. Itu ahli sunnah wal jamaah. Sebab Rasulullah SAW ketika berdepan dengan sahabat, Rasulullah menyatakan, may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaihi bin nawajis. Barang siapa di kalangan kamu yang dipanjangkan umur, kata baginda sallallahu pada sahabat, fasayara ikhtilafan katsira, kau akan tengok perpecahan umatku terlampau banyak. Itu Rasulullah beritahu mana kita akan bertemu suasana, dan kita sedang bertemu. Maka nak selamat, fa'alaikum bisunnati, naklah kamu berpegang dengan perjalanan sunnahku, wa sunnati khulafa'ir rasyidin, dan penggantiku, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat yang lain. Cara gigit, addu 'alaiha bin nawajis, kau kena gigit sunnahku dengan gigi geraham. Tuan-tuan makan daging kan, banyak lembu kan, pada lembu pun bau-bau, nak macam jin makan lembu tu. Kalau makan daging liat, tuan-tuan boleh kunyah depan ke nak tolak belakang dan belakang. Kalau makan daging tetel kan, tuan-tuan gigit ke depan, orang dah habis makan nasi, tuan-tuan tak sudah lagi, dia kena tolak belakang, sekali je. Jadi pegang perjalanan Rasulullah kata gigit dengan gigi belakang, bukan gigi depan. Addu 'alaiha bin nawajis, ay kinayatun an shiddati tamassuk ala sunnah. Itu kinayah daripada kena pegang betul-betul sunnah Rasulullah SAW. Itu dia maknanya. Wa sunnatu khulafa'ir rasyidin addu 'alaiha bin nawajis. Itu Rasulullah bagi maknanya penerangan kepada kita. Sebab apa? Tidak ada satu jalan yang membawa selamat dunia akhirat, semua telah diterangkan oleh baginda SAW. Tidak ada satu jalan yang merosakkan kita, melainkan Rasulullah dah halang kita. Begitulah cinta kasihnya Rasulullah SAW kepada umat, lebih daripada ibu kasih pada anak. Lebih daripada ibu bapa kasih pada anak. Tu
sayangnya baginda kepada kita. Sebab itu jangan luput kita selawat kepada baginda SAW. Ya. Bila selawat, dia akan rasa apa? Kasih. Bila akan kasih, tanda kasih apa? Dia akan tunduk. Apa saja arahan baginda kita akan ikut. Ya, dia akan mudah ikut. Ringan sebab apa? Ada mahabbah. Dan mahabbah itu dengan kasratus salawah. Banyakkan selawat di antara dia lah. Dan sabda Rasulullah SAW, yaqulullah tabaraka wa ta'ala, ma taqarraba ilayya al-muqtaqarribun bimisli ada'i maftaradtu alaihim la yazalul abdu yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbah fa iza ahbabtu kuntu sam'a alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa lisanahu alladhi yantiku bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa qalbahu alladhi yadmuru bih. Hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Taala mana hari kursi. Lepas daripada Nabi, makna daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari kursi tiada menghampirkan kepada Allah Taala oleh seorang yang menuntut hampir kepada Allah dengan seumpama berbuat satu ibadat. Makna tidak ada satu cara yang terlebih baik untuk takarrub, mendampingkan diri kepada Allah Ta'ala. Sebab kita disuruh mendampingkan diri. Kalau tak damping diri, kita jadi jauh dengan Allah. Bila jauh dengan Tuhan, biarlah kan musnah di dunia akhirat. Habis. Jadi diberi dua sini. Yang pertama, ya, aku fardukan atas mereka, iaitulah dengan berbuat ibadat yang aku fardukan atas mereka. Ini panggil fiqhul aulawiyat, kefahaman keutamaan. Dalam susun ibadat dia ada wajib, ada sunat, dua-dua suruh, tapi suruh yang wajib didahulukan. Ya, setengah daripada manusia bila tak berilmu dia tertipu. Dia suka buat ibadat yang sunat, yang wajib dia tinggal. Ya. Dalam satu riwayat hadis Nabi kata wailul lil aqrab. Neraka wil tu bagi orang yang kering kakinya. Sebab bila dia ambil semayang, Nabi tengok kaki dia tak basah kan. Dapat tanah Arab kalau suhu naik sampai 40 tu, kalau tak gonyo, ya, memang tak kata air tu. Sebab tu dalam mazhab Imam Malik adal wajib. Gosok tu adalah wajib. Mengambil semayang baik, mandi wajib baik, wajib gosok. Itu mazhab Imam Malik. Imam Syafi'i kita tak tafsir. Kalau kita siram dah kata, so gosok tu jatuh kalau tak gosok, tak kata melain gosok, gosok boleh jadi jadi maknanya seorang tadi di ibadat tiba-tiba tidak ada ilmu salah. Lepas dia buat cincai, ciu-ciu simbang juga, akhirnya semayang tak sah. Ya? Kalau tak sah kita belajar banyak silap nak buatnya dah. Wajib qada balik tuan-tuan. Tu hukum fiqh kita tu. Berdalilkan hadis Nabi SAW, seorang sahabat semayang, lepas semayang dia nak salam dengan baginda SAW. Nabi kata apa? Kum fasalli fa innaka lam tusalli. Bangun semayang balik, kau tak semayang lagi. Padahal dia semayang depan Nabi ni. Ya, dia pun bangun semayang balik. Lepas semayang lagi nak salam lagi, kata kum fasalli fa innaka lam tusalli. Bangun semayang balik, kamu tak semayang lagi. Akhirnya dia surrender dah. Ya Rasulullah, takat ni yang beritahu. Maka hadis itu keluarkan panjang dalam Bukhari, Muslim, semua ada. Hadis panjang. Hadis musi'us salah. Orang yang mencederakan semayang. Nabi pun katalah, dalam tu Nabi hadis panjang menceritakan rukun-rukun semayang. Sebab dalam tu kesilapan di antara apa? Dia rokok tak ada tamakninah, dia sujud tak ada tamakninah. Ya. Dalam hadis Nabi kata farka hatta tatma'inna raki'an, fasjud hatta tatma'inna sajidan. Sujud hingga ada tamakninah, rokok tamakninah, sujud ada tamakninah. Tu contoh dalam fiqh lah, ilmu fiqh. Wajib belaka tu kena belajar. Tu tuan-tuan pun dah belajar kan, tu contoh lah. Jadi maknanya selesaikan yang wajib dulu, yang diistilahkan sebagai ilmu fardu ain. Ilmu yang wajib ala ain atas tiap-tiap kepala kita. Siapa yang tak lepaskan ilmu ni, setiap langkah dia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu berkaitan kita Kasyful Asrar itu. Ya, apa hukum orang yang tak lepas fardu ain? Dia kata tiap-tiap langkah dia dilaknat oleh Allah Taala. Apa ilmu fardu ain? Mengenal Allah Taala, ilmu usuluddin atau ilmu tauhid atau fiqhul akbar, macam nama dah ulama letak tu. Yang kedua ilmu fiqh, mengetahui ahkam syariah. Yang ketiga ilmu mengawal, tu besar tu, mengawal kedudukan rohani kita dengan Tuhan, ilmu tasawuf, ilmu sir. Ini semua diambil dalam hadis sahih. Ketika Nabi duduk, kemudian datang Jibril alaihissalam. Seorang sahabat tak kenal, datang dia pula pelik.
Orang istana Arab bila berjalan ada berdebu, dia cantik. Ya, jadi dia lagakan lutut dia, dia tanya 3 perkara. Banyaklah hadis tapi 3 perkara dia tanya. Ya Muhammad akhbirni anil iman, ya Muhammad akhbirni anil Islam, ya Muhammad akhbirni anil ihsan. 3 perkara. Nabi jawab dah. Al iman antum min billah wa malaikatihi sampai akhir. Dia kata sadaqta benar. Apa Islam? Anta syahada la ilaha illallah tuqimus salat ila akhir, kata sadaqta. Apa itu ihsan? Anta amrullah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara, sadaqta. Jadi sahabat semua pening tengok. Dia tanya Nabi, dia tukang betul kan? Nabi jawab, dia kata betul. Dia jawab betul. Ni siapa dia orang ni kan? Jadi lalu 3 hari malian, Sayyidina Umar jumpa Nabi SAW. Rasulullah tanya, kau kenal siapa datang tu Umar? Adab, Sayyidina Umar punya adab. Dia kata Allah wa Rasulullah alam. Walaupun dia tahu, dia takkan cerita. Adab sahabat. Dia tahu. Orang dia tahu pun tak cerita. Dia kata Allah dan Rasulullah lebih mengetahui. Maka Rasulullah menyatakan apa? Atakum Jibril yu'allimukum dinakum. Datang kepada kamu tu Jibril alaihissalam tu yang datang. Dia mengajar kamu agama kamu. Apa agama? Al-iman, al-islam, al-ihsan. Itu 3 tungku tu. Pergilah lautan mana, kaki gunung mana, ni mesti lepas tuan. Dia nak mengaji ilmu lain ke? Yang ni wajib. Ini fardu ain kena lepas. Kalau tidak, dia dilaknat oleh Ta'ala. Sebab 3 pembersihan ada di sini. Pertama, pembersihan akidah. Itu siapa selesaikan? Ilmu tauhid atau ilmu akidah atau ilmu usuluddin. Kemudian pembersihan dalam amalan biar betul sunnah, itu ilmu fiqh. Itu imam mazhab dah olah ayat Quran hadis semua siap, mazhab dah siap tu. Dan ketiganya penting sekali, hubungan paling besar konteks rohani kita kan ilmu tasawuf. Itu ulama sufi, ulama hakikat dah siap. 3 benda dah siap. Ya, bila bersih 3 ni, insya-Allah syurga tempat ni. Al-Islamu nazif fatanazafu fa innahu la yadkhulu jannah illa nazif. Islam ialah agama yang bersih, maka tak akan masuk syurga melainkan orang yang bersih. Bersih, itulah akidahnya, bersih amalan dia tadi, dan bersih segi rohani. 3 titik ada. Ini di antara dia disebut di sini. Datang sini Nabi menyatakan bahawasanya aturan amal. Tidak ada satu benda yang paling dekat menghampirkan kepada Allah 2 perkara. Pertama buat yang wajib, kedua buat yang sunat. Bin nawafil hatta uhibbah. Jadi kita ibadat ni sampai mana tuan-tuan? Kita nak ibadat sampai Tuhan kasih. Tengok sini. Ya. Hatta uhibbah, sehingga aku kasih akan dia. Fa iza ahbabtu, apabila aku kasih akan dia, kuntu sama allazi yasma bihi. Akulah pendengarnya, dia mendengar dengan aku. Ini isyarat kepada makamul fana dan istilah sufi. Ya. Kita mendengar dengan siapa? Kita berjalan dengan siapa? Dia. Kita duduk dengan siapa? Dia. Berjalan, duduk, bangun, makan, minum, tidur kita billah, la bi anfusikum. Ya. Kita maju seludian kan? Dan dari sifat wajib Allah apa? Sifat salbiah qiyamuhu binafsi. Allah Ta'ala qiyamuhu binafsi. Kita qiyamuhu bi ghairi. Itu beza. Ada kita berdiri kita semua ni bi ghairi, dengan yang lain. Siapa lain? Huwallah. Ada kita dengan dia. Hidup kita dengan dia. Umur kita dengan dia. Rezeki semua billah, kullum min indillah. Firman Allah semua itu datang dari dia. Sebab tu kita semayang tadi dengan siapa? Dengan kita ke dengan dia? Kalau semayang tuan-tuan semayang tadi dengan tuan-tuan, hanyut masuk longkang. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Tuan-tuan jawab apa? Dekat Melaka satu ajaran sesat. Bila hayya 'alas salah, dia jawab apa? Insya-Allah. Wah. Oh, dia punya hujah betul-betul orang kena akal kan? Mari semayang, mari tunjuk kejayaan, tiba-tiba kita kata tak ada daya upaya. Kena jawab insya-Allah lah, dia kata. Kan? Kalau ikut kepala otak itu tu, ya tak ya juga kan. Padahal suruh jawab la haula. Tu hadis, semua hadis sahih. Makna dia apa tu? Sebab tu bila orang panggil hayya 'alatain, dua hayya 'ala salat falah tu, situ kita dah matikan diri kita. Mutu qabla an tamutu, matikan diri kamu. Apa mati diri? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya. Mana kita matikan haul kita dalam memandang haulillah. Kita matikan kuwah kita dalam memandang kuwatillah. Itu dia. Mana kita main billah haula wala quwata illa
billah. Kita semayang billah, la bi anfusikum. Semayang dengan Allah, bukan dengan diri kita. Kita berdiri dengan rasa af'al ni dah. Semua yang kita semayang sampai takbiratul sampai salam, semua dah siap mapil azal, dah ada siap dalam ta'luk tanjiziyah qadim bagi iradat. Kita maju Suludin kan, ta'luk taksis, semua benda tu tuan dah taksis. Mana ada masuk luar keluar satu perkara daripada taksis iradat? Tak ada. Masya Allah kan, wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang dikenaki Allah itu saja berlaku. Benda yang tuan tak kenaki takkan berlaku. Apa yang berlaku semua maksud semayang kita tadi, semua dah ada dalam ilmu dia siap. Ada kita yang pandang. Jangan nampak kita. Nampak kita je habis kan. Mula aku lobai, aku handar, aku alim, mampu kita. Matikan diri kita. Sebab bila mati baru boleh bertemu dia. Kan? Dua mati. Mati hissi, mati betul. Pun nak masuk syurga kena mati dulu. Kan? Tu kira Nabi Ibrahim, malaikat mau nak ambil nyawa dia. Dia sound malaikat maut. Ada kasih nak ambil nyawa kasih. Wah, dia sound malaikat maut. Malaikat maut dipit balik. Ya Rab. Ibrahim kata, Nabi Ibrahim kata, adakah kekasih nak ambil nyawa kekasih? Allah Ta'ala kata, ya malakul maut, kau pergi cakap dengan tu. Ni pukulan TKO dia kena. Cakap dengan Ibrahim, adakah kekasih tak nak jumpa kekasih? Malaikat turun dia, Allah Ta'ala kata, ya Ibrahim, ada kekasih tak nak jumpa kekasih? Apa Nabi Ibrahim jawab, sekarang juga kau tarik nyawa aku. Sekarang juga. Ya. Jadi kita seronok nak mati ke seronok hidup? Tuan-tuan sekarang seronok nak hidup ke nak tongkat langit ke seronok nak balik? Seronok nak balik, alhamdulillah. Jangan seronok nak hidup. Hidup lama lagi tu jauh lagi kan. Ya. Kita kasih Rasulullah SAW dah. Kasih. Selalu ada lagi tak? Sahabat dah balik. Tabi'in semua dah balik. Semua. Ulama besar Negeri Sembilan semua wali-wali semua dah balik dah. Kita bila nak balik? Kasih ada tak? Kasih nak jumpa tak? Jumpa balik lah. Apa jumpa lagi? Apa kau tunggu lagi? Kita dilarang minta mati. Tapi kita sentiasa menunggu satu saat perpisahan kita dengan dunia yang fana ini, pembukaan kita ke alam sana yang lebih hebat. Itu saja kan. Jangan minta mati. Sebab umur ada itu kita boleh apa lagi top up ibadat kita banyak. Ada sahabat minta, ya Rasulullah doakan mati. Rasulullah kata jangan. Ambil doa ni. Allahumma ahini ma kanatil hayatu khairan li wa amitni ma kanatil mamatu khairan li. Ya Allah, hidup kalau aku selama hidup itu berkebajikan, dan mati kalau mati itu kebajikan. Apa kebajikan? Dalam redha Allah. Kalau aku dalam redha Tuhan mati, dapat redha Tuhan, tak apa matilah. Ya, kalau hidup pun dalam keredaan itu maksudnya kan. Habis. Di sini isyarat tuan-tuan kita ibadat sampai dapat kasih Allah. Tanda kasih Allah habis panak. Ya. Kuntu sam'ah, akulah pendengarnya allazi yasma'u bihi. Dia mendengar dengannya. Mana dengar? Dengan Allah Ta'ala. Dengar dengan Tuhan, melihat dengan Tuhan, bercakap dengan Tuhan, semua dengan dia. Itu maksud dia. Billah. Itu tauhid apa dia panggil ni? Ini tauhid khas. Tauhid khas membina musyahadatul qalbi. Itu buka dalam. Tauhid am, dia akan membina akidah, pegangan. Itu peringkat basic. Ya, jangan sampai mati kita duduk bincang akidah tak habis-habis. Ya, satu budak dia beli makanan. Dia beli burger, kan? Dia pegang. Dia tanya, "Syekh, tak nak makan?" "Tak, saya tak nak makan, saya nak pegang ni." Oh, dia macam kau ni. Ya, sampai ke mati bincang pegangan. Arab panggil akidah. Akidah tu pegangan. Pegangan kita, tauhid kita dengan Allah. Maka jangan duduk situ, pergi depan lagi, jangan pegang, pergi makan. Makan rasa. Zauq tu disyarat dalam hadis sahih. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Tu musyahadah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak, tu muraqabah. Dia ada dalam jalan tarekat sufiah. Tak masuk jalan tarekat kita akan faham dia. Ya. Dalam Islam dia siap, Rasulullah ada bawa dia. Inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma musilah. So jalan yang Nabi bawa ada syariahnya, ada tariqah dan hakikat. Siap. Syariat apa? Antak budah kamu sembah dia. Zahiratan perzai, itu memerlukan ilmu fiqh, usuluddin dan sebagainya. Ya. Wa tariqah, apa tariqah? Antak sudah bau kasat kamu dah mula menghadap ke dia, rohani kita.
Ya. Dan apa makna makna hakikat antasyhadah, bahawa kamu syuhud musyahadakan dia. Bila musyahadah berlaku, bila dalam bersih dan farriq qalbak minal aghyar, kosongkan dalam, insyaallah itu proses jalan-jalan tarikh. Jadi kita cukup luar dan dalam disuruh oleh Allah Ta'ala bersihkan. Wazaru zahiral ismi wa batinah. Wajib bagi kita mencuci zahir dan batin, dan kita akan balik menghadap Allah. Ya, makin lama makin dekat tuan-tuan ni itulah. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang telah dibentangkan oleh para ulama kita, nasihat-nasihat dia daripada Quran dan hadis Nabi SAW, mudah-mudahan menambahkan lagi nur dalam qalbi kita, insya-Allah taala. Kemudian syahdan wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.